Pernah tak korang rasa macam ni? Duit gaji habis macam air je. Kalau nak buat simpan tak cukup. Tapi kalau nak beli benda-benda lain, tiba-tiba ada pula duitnya. Jangan risau, anda tak kesorangan. Ramai lagi ada hadapi masalah macam ni. Saya ada satu cara mudah yang korang boleh buat untuk keluar daripada masalah tak boleh nak menabung. Ni realiti tau yang berlaku. Duit yang kita simpan dalam bank, dalam beg duit, memang senang untuk bocor. Memang tak sedar kebocoran tu. Jalan-jalan on the way nak balik rumah, tiba-tiba ada orang jual kopok leko, singgah beli kopok leko. Hari-hari pergi lepak mamak, perkena teh tarik, roti canai sambil main game. Benda-benda yang kecil-kecil ni lah sebenarnya yang jahat. Punca kita punya duit keluar secara tak sengaja ataupun cara perlahan-lahan tanpa kita sedari. Tu sebab banyak kes pertengahan bulan je duit dah tinggal sikit. Waktu tu lah mula ikat perut, bawa bekal. Kenapa benda ni senang je berlaku? Jawapan dia simple je. Duit senang cair. Nak sekarang zaman-zaman cashless, lagi laju dia keluar. Bila kita nampak duit, emosi kita tu lebih mudah untuk berbelanja. Saya nak sharekan satu benda yang tak mudah cair seperti duit tadi kan. Dan benda ni boleh bantu kita untuk simpan dengan lebih berdisiplin. Apakah benda tu? Benda itu adalah emas fizikal 999.9. Ada dua sebab kenapa emas ni mampu untuk bantu kita menabung secara disiplin. Yang pertama, emas susah nak dibelanjakan. Bermakna kalau kita nak belanjakan emas, kita kena jual dulu emas simpanan kita tu. Jadi contohlah kalau ada nak belanja benda yang tak penting, contoh nak lepak mamak tadi kan, kita takkan sesuka hati nak jual emas kita semata-mata nak pergi lepak mamak. Okey, sebab yang kedua kenapa emas? Bila kita simpan emas, kita ada perasaan emosi sayang kepada simpanan emas tersebut. Dan minda kita pun dah diprogramkan bahawa emas untuk simpanan, bukan untuk berbelanja seperti duit. Sebab tu ramai yang berjaya menyimpan emas berbanding menyimpan duit. Daripada 0.5 gram, teringin nak ada 1 gram, tambah lagi jadi 1.5 gram, ada 5 gram, 10 gram dan berterusanlah sehingga banyak. Jadi kepada sesiapa yang menghadapi masalah tak boleh menabung, tak boleh menyimpan, apa kata cuba tukar kepada simpanan emas di Public Gold. Sebab di Public Gold, cara nak menabung emas ni sangat-sangat mudah dan murah. Di Public Gold, kita ada sediakan satu akaun emas yang dipanggil Gold Accumulation Program, iaitu program pengumpulan emas. Di mana dengan akaun emas Gap ni, kita boleh beli, menabung emas serendah RM100 sahaja. Jadi dengan minimum RM100 ini, semua orang dah boleh menabung emas sikit-sikit ikut kemampuan masing-masing. Dan yang paling penting, gram yang kita dah kumpul dalam akaun ni, kita boleh keluarkan kepada emas fizikal paling kecil 0.5 gram dan juga boleh juga keluarkan dinar-dinar emas. Macam mana nak bermula? Mudah je, boleh tekan link dekat bio, isi beg biru ataupun boleh tekan mana-mana link yang saya tinggalkan. Dan selepas pendaftaran, saya akan guide macam mana nak bermula untuk menabung emas di Public Gold. So janganlah fikir lama-lama, duit